Sebab itulah ramai orang gagal simpan emas. Mereka ingat emas ni macam Maggi tuan-puan, rendam 3 minit terus nampak hasil. Ramai orang salah faham tentang simpanan emas ini tuan-puan. Mereka ingat beli emas hari ini tuan-puan, minggu depan terus nampak untung. Maka bila harga naik sikit mereka seronok lah. Bila harga turun sikit mulalah mereka risau. Hakikatnya tuan-puan, emas bukan macam Maggi tuan-puan, rendam 3 minit terus siap. Emas ini adalah permainan jangka masa panjang, bukan permainan kelajuan tuan-puan. Sebab itu saya selalu cakap tuan-puan, dalam dunia emas, orang yang paling berjaya bukan orang yang paling pandai baca graf, bukan orang yang paling pandai ataupun hebat buat technical analysis, bukan juga orang yang paling pandai teka harga esok naik ataupun turun, tetapi orang yang paling sabar dan paling konsisten tuan-puan. Saya pernah ada customer tuan-puan, baru sebulan dia beli emas, bulan berikutnya terus mesej dekat saya, "Tuan Azri, kenapa emas saya belum untung banyak lagi?" Maka tuan-puan, saya senyum je lah. Sebab saya faham perasaan itu tuan-puan. Kita semua dibesarkan dalam dunia yang nak semuanya cepat. Nak kurus cepat, nak kaya cepat, nak ada hasil yang cepat juga. Tetapi kekayaan sebenar hampir semuanya tuan-puan memerlukan masa. Begitu juga dengan emas tuan-puan. Sebelum mula simpan emas, kita kena jelas matlamat kita. Kalaulah matlamat kita nak kumpul dana pendidikan anak-anak, mungkin sasaran kita adalah 50 gram emas. Kalau nak bina tabung persaraan, mungkin sasaran kita 100 gram ataupun 200 gram emas ataupun lebih. Bila matlamat kita jelas, kita akan lebih mudah untuk kekal konsisten walaupun harga turun ataupun naik. Dan menarik tuan-puan, sejarah selalu menunjukkan perkara yang sama sahaja tuan-puan. Orang yang sabar biasanya akan nampak hasil yang lebih membesar. Saya bagikan satu contoh mudah. Pada tahun 2022, ada customer saya membeli kira-kira 2 kg emas dengan nilai sekitar RM500,000. Tahun lepas, apabila beliau menjual semula emas, nilainya sudah melebihi RM1 juta tuan-puan. Apa yang menarik tuan-puan, keuntungan itu bukan datang sebab dia ni pandai timing the market tuan-puan. Bukan sebab dia tunggu harga yang paling rendah, tetapi sebab dia bertindak lebih awal dan memberi masa kepada emas untuk bekerja tuan-puan. Itulah rahsia yang ramai orang terlepas pandang. Yang untung besar hari ini selalunya tuan-puan bukan orang yang tunggu masa yang paling sempurna, tetapi orang yang sudah mula lebih awal lagi. Kalau bajet besar belum ada tuan-puan, tak mengapa tuan-puan. Hari ini kita boleh mula secara berperingkat sahaja. Melalui akaun emas Public Gold, simpanan boleh dimulakan serendah RM100 mengikut kemampuan masing-masing sahaja. Yang penting bukan berapa besar kita bermula tuan-puan, yang penting kita mula dulu. Kalau anda nak saya tunjukkan macam mana nak mula simpan emas ikut bajet bulanan sendiri tuan-puan, komen saja perkataan emas, saya bantu tunjukkan langkah demi langkah tuan-puan.